dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Ngepegah ini hanapa dia orang melalui bawah. Mesti tanya orang agam baca karet dirah kaya. Oh ayat pun. Orang agam ayat pun. Kau kenal tak ayat pun. Orang agam ayat pun je tu. Ayat pun. Jadi gantung-gantung ijazah. Baca karet ataupun baca ijazah. Orang baru ada putar ada. Nah apa? Apabila ada orang baru. Ada keluarga kali mana tua pakai lu dalam balik rungu itu bayar balik iya balik kami orang kenapa ya karena dia kat baru anjing kenapa karena dia kat baru Bawa baru hati-hati. awak baru hati dah hampir malam Kamu tak ada bekal dah. Kau tak cicit tamat mati semayang mah. Baru hati kain dia. Yang boleh pegang anakku dia kat baru. Yang baik dia kat samping ataupun dia kat bawah dia. Nah, kata-kata kalau orang jatahnya waktu Jumaat nah. Ya. Kan cuma lewat semayang tunan nah. Aku kekalan kalau kekalan. Ya betul. Dia. Anak kata-katanya dia. Nyopanya dia. Mandum untuk mayangnya dia. Kata-kata apa wagam Nyop orang Jumaat waktu sujud. Waktu sujud, sujud pertama ataupun sujud kedua, kata-kata wagam tanya dia apa bantu. Dan anak tu kerana dia kat bawah. Dalam kitab I'anatul Talibin benar tu kan. Contoh ke hutan yang kamu pakai lu dalam. Anak pu ya. Maya yo tu anak pu maya yo. Anak pu dia kat bawah. Yang baik dia kat samping kat hati. Contoh kat hati hotel tarukung. Bajet dia dia putar. Hotel bajet ke baru. Dia putar dayang. Yang mati batu kemayang. Ataupun dia pelak racing. Pelak reti. Yang pilih hati dengan dia. Betul ni. Macam sampingnya. Dia bajet. Hotel rukung, hotel sujud, bajet hotel. Tilui tu baru. Nak kata. Ya yang dia buat. Anjing. Karena dia kat samping. Jika dia kat samping. Nanti yang anjing dia kat samping, orang hotel, orang baru dia kenapa.